Kalau rumah arwah mak ayah yang masih belum tukar nama lagi, video ni kena tengok sampai habis. Dekat ujung video ni saya akan share macam mana nak uruskan harta pusaka tu dengan mudah. Jadi anda kena tengok sampai habis. Mana yang belum follow saya boleh follow untuk dapatkan info berkaitan dengan harta pusaka. Boleh share banyak-banyak supaya waris-waris lain pun dapat maklumat ni dan dia dapat mula untuk uruskan harta pusaka. Jangan lupa untuk like dan save video ni supaya dia tak hilang. Rumah pusaka ni sebenarnya kalau kita tak urus sekarang, dia tak ada masalah. Dia akan timbul masalah di kemudian hari. Apabila kita nak renovate rumah, apabila kita nak jual, lepas tu bila kita nak tukar nama, kat sini yang akan ada masalah. Masalah dia paling buruk sekali apabila di antara waris ni pun dia tak dapat kerjasama yang baik. Ada yang duduk jauh, ada yang tak nak ambil tahu, ada yang tak nak tanda tangan apa-apa dokumen. Benda-benda ni yang akan merumitkan lagi keadaan. Sebenarnya nak uruskan harta pusaka ni pada saya mudah. Bila kita uruskan dengan segera. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada perbincangan di antara waris. Tak boleh masing-masing dia meletakkan tanggungjawab tu pada individu tertentu ataupun pada waris-waris tertentu. Tanpa perbincangan akan ada masalah. Sebab ada yang bekerja, ada komitmen keluarga, masing-masing ada hal masing-masing. Jadi kena putuskan siapa yang boleh nak buat permohonan, siapa yang nak cari maklumat. Kita tak boleh meletakkan satu tanggungjawab ni kepada seseorang tanpa bincang. Mungkin mentang-mentang dia alung, kita biar je diselesaikan. Mentang-mentang dia bongsu, kita biar diselesaikan. Tak boleh macam tu. Kena bincang. Supaya apa? Orang yang nak menguruskan tu, dia pun tak rasa terbeban. Dan dia tahu masing-masing ada tanggungjawab. Waris kena bincang juga bagaimana harta tu nak diagih. Jangan bila dah dekat waktu bicara, baru nak bincang. Sebab bila last minute bincang ni, kadang-kadang pun boleh jadi macam-macam isu. Ada yang nak faraid, ada yang tak nak faraid. Saya ada pengalaman bila bab pembahagian ni tak dibincang daripada awal, insya-Allah tak akan dapat kata putus. Sebab apa? Bila waris yang datang bicara tu pun dia pun tak jelas apa benda yang nak dibuat sebenarnya. Dia hanya hadir je. Sebab tu saya sangat galakkanlah kalau anda ada masalah, ada orang yang guide anda. Ada orang yang boleh assist. Ada orang yang boleh tunjuk anda satu persatu. Apa yang nak kena buat? Apa yang nak kena dulukan? Apa yang kita nak buat kemudian? Supaya apa? Supaya permohonan tu smooth, lancar, tak ada masalah. Kalau anda ada masalah berkenaan dengan isu harta pusaka ni, boleh DM saya akan cuba bantu.